What up Zero? Welcome to the stream guys yang baru masuk. Selamat malam semua. Ui, pukul 12 ya. Tu aku malas tu kalau join meeting okay. Welcome to the stream yang baru masuk. Welcome to the stream. Welcome guys, welcome. Na dan bersama na. Dah makan dah minum? Belum tu. Dah. Makan ke? Makan dah tadi sebelum tidur guys. Aku tidur tadi kan pukul 9 tadi. Bangun 10.30 lagi. Aku nak buat apa tadi? Lupa. Oh ni Tifinity tu. Halo Alif. Cerita ke esok kerja. Tapi ni boleh lah live kejap kot. Live santai je lah tu. Dah tengok ke belum Itu soalan tak penting Syal. Kau punya soalan meeting dengan solat tahajud ke? Bukan tu. Dia setiap Rabu macam ni kan. Dia kat Eko ni. Setiap hari Rabu dia kan ada meeting. Meeting geng. Meeting orang kata penambahbaikan lah. Dekat Eko. Tapi selalunya aku tak join meeting. Tapi tadi aku join lah. Sebab aku rasa macam nak join. Sekali bila join, dia kalau meeting memang lama tu. Tu aku malas kan nak join meeting. Kadang aku terus live lah. Aku bangun tidur, aku live lah terus kan. Tapi tadi sebabkan aku dah join. So bila dah join meeting, aku nak keluar macam kesian lah pula kan. Join je lah, tunggu je lah sampai habis. Lala baru habis ni. 12.30 ni baru habis ya. So maybe kita santai-santai je lah kot Kita lepak dalam negara. Tengok apa kita boleh buat kan. Esok kerja. Mana cuti kerja tu. Kerja cuy, kerja. Cumanya minggu depan apa 24 aku ambil cuti guys. 24 ni aku ambil cuti. So minggu depan maksudnya 24 bulan 25 kan cuti Maulidul Rasul. So 24 ni aku ambil cuti Senin. So 4 hari lah aku ada. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Kita banyak masa lah. So kita boleh 3 hari 4 hari lah. Lewat sikit kan. Ish, tak ada lagu tu. Aku lupa nak play show. OT je lah esok. Asal pula nak OT pula. OT pula. Lebih tu OT tu. Lebih tu. Esok dah Khamis sih. Ya, esok dah Khamis. Jumaat aku ada futsal. Pukul 6. Malam tu boleh lah. Balik aku tidur kejap kot. Lepas tu malam lewat sikit tu live lah. Jumaat tak apa. Jumaat kita boleh lah lewat. Kita boleh sampai pagi kan. Banyak masa. Wadah KB. Sanggup lah ingat tidur live lah. Bosan tu. Sebab tadi aku dah tidur tu. So mata aku segar tu kan. Tadi aku tidur pukul 9. Pukul 9 aku tidur. Bangun dalam pukul 10.30 tadi. Kadang aku cakap korang. Sekarang aku mengantuk tu. Sekarang aku akan mengantuk pukul 8.30 9 macam tu aku akan mengantuk. Even aku duduk pun kan. Aku main phone ke tengok YouTube ke kan. Aku akan mengantuk tu geng. Dan bila aku mengantuk itu lah nak tahan mata tak boleh. Sebab tak ada benda buat kan. Bila pukul 8.30 9 tu aku akan jenis tengok depan PC, main phone macam tu. So hilang ngantuk. So dia mengantuk guys. Melainkan kalau aku ada buat benda aku contoh ada meeting ke pukul 9 tu kan, ataupun ada benda yang aku buat ke kan lepak-lepak Discord dengan member main game ke itu maybe hilang ngantuk kot. Tapi selalunya aku akan duduk depan PC je lah, main phone kan, tengok YouTube ke, ataupun main TikTok kan. Anda akan auto ngantuk. Aku boleh ke apa yang meeting? Ya, meeting memang lama. Kalau kau nak tahu Zimba, setiap Rabu memang akan ada meeting. Meeting tu memang akan lama. Dia kalau kau tengok hari Rabu aku live awal, contoh aku live 10.30 itu masih aku tak join meeting lah tu.
Kalau aku live hari Rabu pukul 11.30 ke 12, itu masih aku join macam ni sekarang kan. 12.30 aku baru live. So ni aku join meeting lah. Kalau aku malas join meeting. Sebab tu aku malas, sebab aku nak main game kan. Apa yang jadi dalam negara tu kiranya follow je. Macam tu lah. Follow je, follow the floor. Macam tu lah. Sebab kita kan nak main game. Aik nak main game. So benda yang jadi dalam negara tu kita enjoy je lah. Macam tu. Apa yang jadi sebab dorang buat keputusan pun dah akan vote juga. Contoh kalau ramai dah vote macam ni, so macam tu je lah. Follow je lah kan. Kita main game kan, so kita follow je lah apa yang negara ni buat macam ni, kita follow lah. Kalau tak suka negara ni macam ni, main lah negara lain lah, macam tu kan. Ibaratnya macam tu lah. So aku follow je apa yang negara ni, contoh nak ada penambahbaikan nak buat tu buat ni, follow je lah the flow. Yang buat negara bukan kita kan, orang lain yang buat. So kita follow je lah. Kita yang main kan. Yap Tanjung bawah GP. Tetap 10 kilo je. Lewat betul lah ya, lewat. Ya tu bawah ajak ada benda tu. Ada benda. Wow! Sorry duk. Geng 10 kilo dulu duk. 10 kilo dulu duk geng. 10 kilo dulu duk. Yang mana baru masuk duk. Itulah location mana semalam Telas kat mana guys semalam? Semalam kita live kat mana semalam? Telas kat mana dok? Asyik. What up yeah? Ya asyik Asyik. Uish. Semalam kin tarikan. Oh kena tarik What up Oh kena tarik kat sini geng. Ya dok dekat ni siau. Apa ke nama ni? Kelong. Betul Jake kin tarik. Ya, memang kena tarik tu dekat Kelong tu. Dekat Kelong tu. Aku kan isyaratnya, kamu benci, aku pergi. Apa nanu wasyurani. Oh, nak Kylo. Baru 7k like apa benda ni? Baru 7k like apa benda? Mia Iris. Hello Mia Iris. Ya, Dediku. Sayang, kat mana Mia Dedi? Iris? Dekat dataran. Mia Iris buat apa? Buat apa baru repair kereta, Dedi? Ya. Dedi kat mana? Dekat Kelong. Tunggu jap ah. Oh, kelong. Tapi Okay. Mia nak gerak Rosewood ni, Dedi. Buat apa? Lagi garaj. Lagi garaj? Buat apa? Uish. Abang ke Kairo? Tak dengar. Dengan siapa? Ada ni dengan ke Kairo. Oh nak pergi garaj. Rosu garaj dengan tu Kylo. Ya. Okay ambil dia kat Kelong. Mia dengan boyfriend ni, Dedi. Siapa pula boyfriend pula? Siapa boyfriend kamu? Dengan boyfriend lah. Siapa jebat? Kejap. Dia kata buka speaker jap. Berhenti sebelah. Siapa jebat ke? Ya, Dedi, jap. Jebatlah tu. Loh? Loh? Hello? Siapa ni? Siapa ni? Ni siapa? Kau siapa? Ni boyfriend Mia. Takkan siap kau. Boyfriend Mia benda. Siapa ni? Kau siapa? Aku bapak dia. Kau siapa?
Oh, iya ke? Ni macam Boyfriend Mia jeman lah. Jebatlah tu. Jeman lah buru lah jeman. Kata betul lah. Aduh. Kau nak gini ke? Rosu Garage? Aku Kylo Ya. dengan Mia. Memang lalang ambil aku kat Kelong. Jalan kan? Boleh. kalau lepas ni. Daddy ni ke? Ha. Daddy tak ada kenderaan di situ. Oh, tak boleh ambil daddy ya? Boleh. Tak boleh tak apa. Memang dah Daddy on the way naik dah taxi ni. tak apa. Alah, daddy ni mana ada set Tak apa. taxi. Daddy naik taxi je tak apa. Oh, tak boleh nak ambil daddy Eh, kan? wah, Dah wah. satu jalan. Lepas tu tak boleh nak Oh ambil my daddy. god. Astagfirullah. Accident. Daddy janganlah kau anak time drive Daddy. Tengok Kenapa anak Mia Daddy bawa? dia, Kenapa kau biarkan Mia bawa je man? dia bawa kereta baru dia. Dia nak apa ni? Apa orang kata? Nak merasai. Merasmi kan. Mia beli kereta apa Mia? Surprise. Eh, Nanti dia Allah. Surprise. Surprise. Dia bawa kita Hawil. Berapa cerita ni? Tak ada. Sekejap daddy. On the way. Ha, Sampai Dia dah. dekat jambatan ni. Okay. Mungkin saja. Hello. Jessy, kamu kat mana? Ya, ada dekat bengkel Ekomotor. Aku motor dengan siapa? Ada dengan Abang J dengan Cikgu Yap. Oh. Alamak. Faham. Jadi kat mana? Jadi ni Mia baru ambil daddy dengan Jeman dengan siapa? Dengan Kylo. Nak pergi mana? Rosu Garage. Rasul Garat. Kita nak pergi modi kereta. Jessy nak ikut lah. Oh. Jessie nak pergi juga ke sana ni sekejap lagi. Ya, jumpa sana. Boleh? Kau nak beli buah. Okay, lelok. Bye. Enggak, kamu dengan siapa tu? Angkat tu je. Tu abang kamu Abang J. Oh. Orang juga Okay. yang saya dia bagi Okay. dia sedekah. Bye. Bye. Boleh sedekah. Dia ambil ni. Uish. Ambil. Baik siap tu Jeman. Kereta baru Mia. Ya. Wow. Sebulan 1,200 dia bayar. Wah, ai. Installment. Installment. Ayo. Kalau bawa kereta dia. Kau naik dengan Mia. Kau dengan Mia. Jom. Okay. Aku nak spend dengan ni. Wow. Kau bawa lah cerita. Gay. Ya sayang. Itu uncle ni. Naiklah baby. Nampak tak je ni? Ni mana bawa ni Mia? Jadi pula cuak ni. Kenapa? Takutlah kamu bawa. Alah, daddy ni pakai seatbelt. Mia baru buat lesen semalam tau. Buat lesen semalam. Ya, semalam Mia dah pergi buat lesen kereta. Dah laju ni Mia. Main selekor mau Mia. Break. Break Mia. Break. Apa itu break? Break pun tak tahu mana satu. Mia stres. Ai. Mau jumpa daddy dah stres. Alamak, kena aku ubat ni. Aku ubat. Sekejap, daddy. Kabur. Sekejap Mia stres. Mia stres. Oh, dia stress. Dia jumpa aku dia stres ha? Apa Tadi dengan aku okey. Itu lah. Tak tahu lah, tanya dia. Apa jumpa daddy kamu stres Mia? Mia stres lah tadi. Daddy ke sana ke sini. Oh, bukan stres dengan daddy lah. Tak. Tapi daddy jangan jerit nanti Mia stres. Macam tu pula. Daddy kenalah percaya Mia bawa. Okay lah, kalau daddy kata Mia bawa laju sangat, Mia slow sikit lah. Dia dah full mode lah. Tak. Oh dah full mode pergi Sandy Shore tadi. Kereta ni memang dapat dah full mode. Oh beli kat orang lah. Ya. Beli kat siapa? Adalah seorang abang tu, dia jual mul-mul. Berapa? 300 gitu. Kamu siapa 300 sikit? Banyak tu duit kamu. Hari tu ada orang sedekah kat Mia. Sedekah berapa? Dia sedekah berapa hari tu?
Dia sedekah 100 King. Mak ai. Ya. Weh, betul kamu ni. Kamu hutang orang Mana ada hutang jadi Dia tak pernah ajar kamu hutang orang tau. Tak ada hutang. Tahu lah, hutang boleh membunuh. Boleh bawa bunuh. Kalau kamu tak boleh bayar, dia cari kamu tau. Tak apalah, kita kan geng Daddy. Memanglah geng. Tapi janganlah cari masalah macam tu. Itu mau nak membunuh diri. Mana Eko tu? Mana Eko? Harus tu depan ni. Tu dia tanda. Dia tak ada makan minum ah. Mana makan minum? Mia ada 2 kot tadi. Allah, terlepas di jalan. Ya Allah. Terlepas sempang lah Mia nak pusing. Bandu koridor ah. Terlepas sempang. Jom mana je merompak jom. Aku ajak rompak. Nak rompak ke? Boleh Ni ke? lagi salah. Bukan sini. Tapi tu alamak, tahun tengah dekat Persu Garaj ni, Mia moderator. Ya betul jalan dia. Lagi sini. Hello. Ya, Jesse, kenapa? Mana boleh tak ada apa-apa. Okey tak okey tu? Jesse okey tak okey Jesse? Jesse dia tanya okey tak okey? Jesse jawab Jesse. Korek lah. Okey. Mana jalan dia? Cakap betul-betul Jesse. Ya. Kanan-kanan. Ni ke? Kamu okey tak okey ni Jesse? Jesse jangan diam, dia tanya Okey, Daddy, okey. kamu kanan-kanan je orang Mana? Mia. Salah Mia tak ke? pernah pergi ke? Kanan tu. Mia tak ingat jalan lah Daddy. Mana ni? Ni kanan. Mesti tak Oh, ada lepas tu tak ada luti. orang. Tutup. Tadi Kamu buka. pergi tak ni? Tak tengok dulu. Tadi buka Tak ada Daddy. orang. Ya ke buka tadi? Tutup Ya, lah tadi Rasul buka. Garaj. Ya tapi tadi buka. Sekejap. Ya. CD ada CD. Oh, CD. Apa Daddy call ibu. Ibu Ibu angkat. Ibu mana ni? Ibu angkat dia. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam anak ibu. Sekejap Ya anak ibu. Ibu sihat? Ibu sihat. Ibu nak Anak duty ibu kat tak? mana? Duty ke? Oh, nak buat kereta ke? Ni anak Ayim nak buat kereta. Ai, dah ni? Ya. Ada anak lah. Okey je. Ada anak. Ada berapa orang? Ayim ada. Sekejap. Tu dua. Berapa banyak anak kau sebenarnya ni? 3 anak kandung, 3 ibu. Anak kandung? Anak angkat Tak kahwin 2. lagi tapi ada anak kandung. Ada lah ibu. Dulu. Ibu kahwin haram ni. Oh, kahwin haram. Tu 2, 3. Lagi 2. Macam syik. Ya ibu. Nanti boleh jumpa anak Ayib sekali. Tapi ibu ada kerja sekarang. Oh ya ke ibu tak duty Mia terlepas. Ibu tak duty, ibu ada kerja jadi doktor-doktor hari ni. Oh ya ke? So kalau misal kata Ayat ada masalah dengan peluru dalam badan semua, boleh datang kat ibu. Nanti ibu tolong ya. Ibu tolong. Tolong tanggalkan peluru tu daripada badan Ayat. Takkan nak biarkan tu. Faham? Alright. Ibu je Apa doktor? Roger? Ya. Dia tengah ketik. Certified doktor daripada ni. Daripada apa tu nama dia? It's not very certified lah. Cuma ibu dapat akses untuk hospital ni. Oh, okey. Baik-baik ibu. Okay. Okay lah, Bye. bye ibu. Taking care. Alright, you Apa-apa too. aktiviti jangan terluka banyak sangat. Tu sorry mak. Baik ibu. Kalau kan nanti Ayib jumpa ibu Okay, yeah. Okay, bye ibu. Bye. Bye-bye to boy ibu. Ya. Hey.
Mata tayang. Tak ada orang duty. Mana? Dejat lah kalau ada pun. Dia ada ke? The real ibu. Tak tahu ke. Tak masuk lagi tu. Atuk dengan siapa? Dengan Linda. Panggilan Dejat ada, Dejat. Dia tak masuk lagi you. Dejat tak ada. Kau tak pergi ke atuk dulu. Pergi katok lah. Pergi ke atuk lah. Pergi katok. Jom. Pergi katok. Time tadi nak pergi. Buka. Tipu ni. Memang tipu ni. Tipu. Tipu tutup tadi. Memang tipu Betul lah. Tadi buka tadi. Ya je. Lama dia buka tadi. Tu ke? Dari kita orang kat Taman Merah tu sampai ke mana SS tu buka lagi. Sampai tutup. Betul jalan ni. Ni mana? Kiri masuk highway. Betul lah kiri kan. Masuk highway kiri. Oh wow. The real ibu kan. The real ibu kan. The real ibu. Ibu, engkaulah ratu hatiku. Elva dia, Elva. Atuk ke tadi? Belah kanan. Kanan? Depan beli makanan. Oh, kiri. Miau belah kanan, miau. Elva tak ada. Jom. Jadi nak berapa? Dia dah beli. Bagi saya 3 set tau. Boleh. Dia nak belanja ni Daddy. Tak payah simpan duit. 1,200. Kau nak beli ke Mia? Benda-benda. Kau dah Alright. kenyang Mia dah ada. Mia ada lagi satu set ni. Satu set. Abang bagi dia 2 set berapa? Boleh. Tak payah banyak Daddy. Nanti basi. Selalu basi. So Tak payah. tak nak cukup. Lagi satu je lah bang kalau you pun. Ish, Satu je. kamu ni Satu main-main. Satu je. Dua banyak sangat. Sekejap. Dah bayar lah. Dia dah bayar. Dah bayar. Terima kasih Daddy. Dua orang. Bukan kereta ni. Dia nak bagi masuk kereta depan pula. Satu juga. Actually mama share kamu Masya membuang makju Baby syabah lu Baby syabah xing xiong xiang lei Tong mau lei Ayah kat mana ya? Oh ada gerak ke? Rosok ni tutup garaj. Baru dapat tu. Oh iya. Jumpa ni Marina. Tadi kereta dia atuk tadi. Oh, Marina betul. Lah betul lah. Jalan-jalan lah. Tu Mia tengok tadi hijau-hijau macam kereta atuk. Jumpa ibu kami. Dia ada kerja lah. Malam ni apa sangat. Tak ada apa lah dia buat ni sebab meeting lah tadi. Oh tadi korang tak ada buat apa lah Tak ada. Tadi pergi ngutip ni mechanical part. Oh. Lepas tu kita Mia dengan Jerman pergi ni Ecocella. Tengok ada orang praktis. Oh dah habis lah. Dia praktis hari ni. Dia punya tu belum. Hari lain. Hari lain. Ya. Pertandingannya hari lain. Oh 16 kan. Masya tak pergi sini. Free. Ada saya baju biru ni. Tu macam JC ya. Okay. Akak. Alamak tak lompat pula. Kenapa kamu lari? Kenapa kamu lari JC?
Jesse. Ha. Kenapa kamu lari bagi kita orang? Dah tak suka kita orang ke apa? Jadi siapa aku yang palau kat radio tadi? Siapa yang palau? Palau apa? Kan nak ada nyaut. lah. Mia tak dengar, Mia tengah busy tadi. Dia ada nyaut. Mananya kereta tu, kereta si Mia tu bising. Dia beli kereta yang bising. Cukup lah dengan alasan-alasan dia tu. Cukup lah. Betul. Kata Mia bising. Mia sendiri pun tak dengar orang panggil. Tak apalah. Di sini siapa lah kan Jesse nak gerak luar. Oh ambon. Laju Dah kan, dating dengan biasa lelaki. bising. Lepas tu jumpa Tak dia dating. nak gerak. Tak dating dengan lelaki pun. Atuk ke ni? Kamu tadi dengan siapa? Lagi. Dengan abang je. Dating lah tu. Kan lelaki. Oh, boy, boleh Betul tak? Pasal ada siapa cikgu kamu. Dah siang. Apa siang ni? Jauhnya. Jauh. Jarak Jauh. Tumbuh atuk. 1 meter. Atuk dia tumbuh atuk. Atuk Ya. diam. Double. Dia memang cucu dia harga dia tu. Dia tak macam Mia. Ya, memang Jesse tak macam Mia. Mia kan baik. Jesse jahat. Alamak. Alamak. Kakak maju Tak tu. cakap. Tak cakap. Tak, macam dia tumbuk ya tiba-tiba. Mana dia? Ha. Oh dia hilang. Linda. Halo. Sekejap. Mana? Dia ni. Kenapa Good jauh macam tu? girl. Lama je tu. Pusing terus Itulah. Kan dia nak bagi tahu Karmik. Jesse sini Jesse. Mana kakak? Kakak sinilah kakak. Kau bawa R34 aku datang sini dulu, gampang. Lah ada kami. Weh budak ni buat hal pula. Mana? Merajuk dah. Maju pula. Jesse cepat datang Marina ni Jesse. Tak yalah, Jessica nak daga. Bukan Daddy cakap tau. Alah, kenapa kamu sensitif ni? Oh, kamu tumbuk atuk boleh. Ada tak Jessie beza-bezakan tu? Okey, dah sini. Alah, sini. Dia juga tu. Lah kakak jangan memanja sini ya. Jesse angkat kau Daddy. You have reached Morning, yeah. Morning tak tidur lagi Kenzo jarang Kenzo jarang jarang Mana Jesse? Tak, Jessie nak gerak. Dah jadi ni. Kejap lah, jumpalah kejap sini. Tak apalah, Daddy. Jesse. Tak apa. Daddy. Kejap lah, kamu kat mana? dengan Kamu Mia kat mana? Cepat dia datang. Kamu kat mana Jesse? Lewat bangun ke yang? Babi atuk cakap aku kena anjing. Lewat bangun bukan lewat meeting. Tadi meeting tu, meeting geng. Jesse angkat Jesse. Baru Kenapa? naik yang. Cepatlah sini. Tak payah. Kau kat mana? Baru Tak apa. Cepatlah sini. Bye, Kau kat Assalamualaikum. mana? terus rajin live. Ya Allah. Budak ni. Ayat. Apa handphone dia? Ayib, ya. Ya, rajin lah tu. Tadi tidur ke? Tadi aku tidur pukul 9 tu.
merajuk dan jersey. Dia ni betul ke? Nak gerak ke? Dia pergi jumpa laki lain ni. Pangkola sampai rosak phone dia. Waiting gang ke hari ni. Mael lah pergi cakap tu. Mael lah pergi cakap tu. Tak macam miau. Betul tu Mael. Kecil hati budak tu. Oh, terasa budak tu. Meeting gang kat ya. Meeting gang dia start Rabu geng. Kadang-kadang aku tak join. Tadi sebab aku join. Itu yang lambat tu. 12.30 baru habis geng. 12.30. Oh, tengah call dengan ni ya. Tengah call dengan Jessie tadi. Ya. Macam mana dia? Dia mengajuk lagi tu. Alah majuk lah pula. Jom kita pujuk je, jom. Kau bujuk. Jom kita pujuk. Jom pujuk. Jom Bawa pujuk je. bunga ni. Tu bukan pujuk Mael. Ni bagi dia Ferrero Oh, bukan Rocher. Bukan, tu member F8 quit ni. Kita pujuk. Jom. Tu kalau untuk pakai ni, Dekat mana? dia dah Saya hilang tahu dekat ni lah. semuanya ni. Tak tahu. Budak ni. Oh, dah dengar Karmik ni. Jom kita Karmik dulu. Apa lagi? Kat mana Jessie? Perlu ke tahu? Hai, yang nak marah Daddy ni apa? Yang cakap atuk tau. Patut kamu merajuk atuk bukan dengan Daddy. Sama je. Semua nak bezakan Jessie. Daddy tak Tahulah bezakan- Jessie ni jahat. Jessie ni tak Bila masa baik. Daddy beza. Daddy tak pernah bezakan kamu dengan Mia tau. Betul, sumpah. Sumpah Ya, tak pernah. Sumpah. Ingat balik. Betul tak pernah. Itu kan cerita lama. Itu lain lah. Babi. Itu cerita. Itu kan konten. Itu kan konten. Itu kan konten. Itu kan konten skrip. Siau kau konten. Ayo ayat bapak tak guna. Tapi aku yang kena. Atuk yang cakap. Sekarang ni ayah cakap. Nampak. Sekarang ni ayah cakap tapi ayat yang kena. Dia kat mana dia ni? Ayat Tak tahu dia. sayang anak. Masalah dia nakal hangat. Tiba-tiba dia pukul ayah macam tu. Pasal ayah pun nampak yang pergi cakap macam tu. Kakak brutal. Ayolah. Simbol SB. Tak benar kot. Apa ayah nampak dia buat perangai macam tu. Mia pun tak benar macam tu, nampak? Macam nampak yang cakap Mia tak ada macam tu. Kau membandingkan tu Memang. Mael. Memang terasa gila babi lah dia cerita dia. Kalau aku pun aku terasa. Petang tadi dia minta ayah kereta tau. Tak apa kakak Mia. Kau akan Tahu tak minta kereta apa? Tak apa. Biar orang cuk. Ya salam. Mia pula. Memang tak jadi lah. Dia merajuk macam Mia nak merajuk balik. Memang tak jadi lah. Tak. Mia kau ada. Dia kata nak apa. Mia kata lah. Kakak je lah. Lepas tu dia matikan je tu. Tak apa. Jessie Apa mana? lagi? Jessie. Nak apa lagi ni? Nak anak Daddy lah sini. Untuk apa? Untuk dibanding-bandingkan lagi. Daddy tak pernah Jessie tahu. bandingkan. Daddy Jessie tahu Daddy ni hanya anak angkat Daddy je. Jessie tahu benda tu. Jessie Bukanlah, sedar Daddy diri. tak pernah anggap macam tu dah. Dulu je kan yang pasal gaduh tu. Betul Sekarang macam mana Atuk ada pun Daddy 2 kali petik-petik 5 lah. je. Itu Atuk Atuk. pun sama. Okey macam ni kamu merajuk Atuk. Tapi yang merajuk dengan Daddy. Jom. Kita jumpa Tak ada sekejap. sama je. Tak nak. Kejap lah Jessie. Tak nak. Jessie nak balik kampung dah. Bye-bye. Jangan balik kampung. Jessie! Jessie, kaulah hidupku. Aku cinta kamu sampai mati. Jessie, oh Jessie. Ayat kena berat ni. Tapi kalau dia F8 memang siau. Dia BK siau. Tu anak game. Apa Jessie, lagi? kejap lah. Kenapa?
Apa lagi ni? Cukup pula Kenapa Daddy. nak Tak merajuk habis Daddy pula? lagi. Daddy tak cakap apa kamu lah merajuk Daddy. Tak kena ke tahu kan? Lainlah Daddy yang cakap. Ini Atuk yang cakap Sama kamu nak je, kenal sama Daddy. je. Kan kamu saja. Apa yang saja? Ke kamu nak jumpa orang lain sebenarnya? Ha? Pinah pula. Tak cukup dengan cakap JC ni Habis cucu tu, derhaka. kenapa nak kamu nak merajuk Daddy Lepas pula? tu Tak ada sebab. sekarang nak fitnah. Sekarang nak fitnah JC pula. Sekarang kamu kat mana? Cakap JC nak pergi jumpa orang lain pula. Sebab Oh, kamu memang salah macam sendiri tu tak kan, kamu aku, saja. pasal- Kenapa kamu tak nak jumpa Daddy? Dah. Dah, Bye-bye. Daddy. Jessie. Dia ni memang keras kepala yo. Anjing. Terbaik. Macam Kel awet. You have reached. Ya, babi macam pujuk awet. Babi pada pujuk anak. Lau. Aku tak boleh bangun weh. Ini ayat kena balik. X. Tak boleh. J. Masuk X. Mana Jessie? Dah. Kenapa? Jessie kat mana? Dah tuduh-tuduh JC. Lepas tu sekarang nak cari-cari pula. Hai, sebelum ni pun Daddy cari apa? Berat. Main pun pula. Lepas tu sekarang dah tuduh-tuduh baru nak cari macam tu. Hai, Daddy memang cari kamu kan. Kau tak ada Daddy call kamu. Sekarang ni kenapa nak kena tuduh-tuduh JC. Cakap je kau dia tengok. macam tu lah. Jumpa orang lain lah. Apalah apa semua lah. Bukan tuduh. Hati JC ni dah tak sanggup dah Daddy. Apa tak langgung? Tak langgung jadi anak Daddy dah. Bukan tak sanggup jadi anak Daddy. Tak sanggup untuk hidup dibanding-bandingkan. Mana yang banding tu Atuk. Atuk tu marah sebab kamu tumbuk dia. Perlu ke nak bandingkan sampai macam tu sekali? Kalau marah sekali pun. JC tak Nanti ada pun nak banding-bandingkan Atuk dengan orang lain ke Nanti siapa Atuk ke. cakap. Nanti Atuk cakap lain pula. Atuk cakap perlu ke tumbuk Atuk? Kamu nak jawab Dan apa? masalahnya krem kan tadi krem. Oh krem. Habis tu macam tu Lepas tu je lah perlu ke nak? alasan. Ya. Oh, bagi cakap JC bagi alasan pula sekarang. Yelah dah kamu tumbuk dia. Dah lah JC dah balik negara. Jessie, Bye. kejap. Jauh macam Betul kau yang budak ni. Aku stres. Allah Akbar. Aku nak bersantai. Habis dah mengajuk lah. Habis dah mengajuk. Aku nak bersantai lah. Duduk cucu mengajuk. Ini lagi keras. Dah malam. Bapak kau Yip. Habis kaki mengadu. Dia pukul anak kau pula Yip. Ya, sorry tak apa. Yip. Tengok. Bapak kau Yip. Dia pukul anak kau Yip. Berbirat ke badan Yip. Okay. Terima kasih Atuk. Tak ada. Apa? Apa? Man. Wah, lagi senang kau. Mana aku cuba buat jadi batu api. Aduh. Dapat. Tak jadi. Ini lagi Macam tu je, keras ya. dari incest ni. Comelnya Atuk ada ni. Kerana dia incest je. Ya siau. Dia dah pandai bagi pergi berat Hello, Assalamualaikum. Selamat malam. Saya JC isi undur diri dulu. Assalamualaikum. Alah Mia, ni pula ni. dia ayam nak bagi Mia. Ayam pula cakap Mia. Memang lagi terasa budak tu. You have reached an Aku rasa kau segala puja ni Man. You have Babi ni fikir terus babi yang flapan. reached. Babi. Dia fikir terus siau. Auto Dia dekat F8 smart ni. role player je risau. Okey, jom kita naik pergi smart. Dia pergi sana ke? Semua Tak Dia tahu. pergi sana. Wah. Uncle dia pergi sana ke? Tak Kita betul. Dah kita reset Karmit. Jom kita have fun. Tak. Karmi Dafi. Babi. Semenik. Memang paletok. Memang ending dia fikir anjay. You have reached. Kan dah cakap tadi Fikir kita tu pergi Karmi singkatan dulu baru apa? kita dapat idea. Singkatan apa? Masalahnya ayah yang cakap dia merajuk dengan Ayib. Fikir. Buang K. Memang kiau. Drift King. Patut dia merajuk lah dengan ayah. Drift King. Masalahnya Brief. dia minta ayah kereta yang mahal tau, bukan kereta yang murah tau. Benda. Macam ayah pula yang lahirkan dia. Ayib yang lahirkan dia. Hey, mana dah lahirkan dia? Bontot ayah tak muat. Tak muat nak keluarkan dia. Ada ngah. Boleh ke Google Drift King. Tu.
Alah, browser ni kena ni lah. 3 rompak tu. Kau percayalah Boleh dia. je. 3 rompak kita lari. BRIEF Okay, meja tebusan TH dia. Lari. TI Tak payah pegang. Tak payah perang lah. Kita berapa orang nak perang? Anak Pegang dia lah. apa? Benda kat perang ni. bro. Gula-gula tengah banyak ni. Orang kan. Nak gula banyak tu gunalah time betul-betul. Ini kita rompak 4 orang, 5 orang jahanam. Okey. Okey, macam ni. Kita habiskan gula-gula malam ni. Habiskan gula-gula. Gila semalam ke hari apa aku buat dengan 5 orang pelekar. Satu bas yang datang. Hari tu lupa kita buat 7A berapa berhabus helikopter semua. Gila time tu. Teruk. Dia lebih kurang macam tu lah. Ya dah. Baik kita Yang aku buat rompak, kita lari. Lagi elok kita makan kokain. Lepas tu kita naik kereta. Lepas ni dah ada dah ada dadi baru tau. Oh, ya? Jadi apa? Untuk apa? Ya. Coklat ke? Mushroom. Terus lari. Mushroom. Mushroom Piu-piu. Yes. Isap pening sampai OC. Ke langit sampai Betul-betul OC. ke? Mushroom. Betul. Lepas ni game ni jadi haram. Side effect sampai Hukumnya OC. haram. Daddy. Tapi yang teri-teri tu lah. Ui, itu nampak macam lagi kekah tu. Teri. Kenapa ni ada apa-apa baru ke? Teri-teri dia nak tambah satu lagi. Satu lagi tempat? Hmm. Oh. Ya ke? Untuk apa? So apa teri-teri apa kokain dengan meth dia tak sekalikan tempat. Donation. So dekat situ nanti tempat teri-teri ada tempat memasak. Oh, yang dekat mansion tu Bukan. Bukan. Teri ni mana-mana je. Yang ada Macam tempat kau masak start. tu kan mansion lah. Bukan teri-teri ke? Mansion lah kalau tak silap. Dia nak buat. Kat dalam bilik tu Sebab nanti mansion kita akan pegang dalam 2 minggu satu geng. Satu geng 2 minggu pegang. Ui, lama siap. Sebab tadi vote tadi. Okey. Kalau tak sebulan saya ada orang nak over. Awal sebulan bai. Kita macam lepas tu dia buat vote. Vote nasib baik ramai nak 2 minggu. Satu geng 2 minggu. So lepas ni 2 minggu lah. Kalau macam dalam tu, mansion macam nanti mana mansion? dia akan buang meja-meja keras tu takkan ada dah. Cuma tempat masak je lah. Tempat masak macam Masak kita buat tadi tadi lah. dalam tu lah. Ada cadang macam tu lah tadi. So ada orang kata ada benefit lah. Bila kau menang mansion kau akan dapat benda tu. Kalau tak ikut kan menang hanya dapat storage dengan training je. Tapi kalau tempat masak ada kat situ, so yang dekat atas ni boleh kacau lah. Kata ni orang luar pada geng. Sebelum Kiranya dia nak secure lah untuk orang yang dapat mention tu senang sikit dia nak buat. Dia ada benefit dia lah. Kalau dia menang mention dia dapat benda tu senang. Ni sebab polis akan rajin ronda sini dah kot. Sebab meja nanti diorang akan tarik pergi dekat apa teri-teri. Itu yang ni yang baru Untuk Yang baru ni. Faham. Untuk benda-benda teritori. Tapi kalau tempat yang tak ada yang biasa craft tu, So teri-teri tu berapa hari? still biasa. Tempat-tempat craft still sama kan dekat luar kan. okey. Teri-teri berapa hari? 24 jam tak? Sama. Tadi sama hari-hari juga. Cuma yang sempat dengar tadi tu lah mention tu lah dia nak buang meja-meja craft tu tak ada lagi dah. Cuma dia nak kekalkan dekat sini je. Mention kat sini. Confirm perang tu kat atas tu. Sebab diorang nak macam mention ni ada jadi rumah geng. So kalau kita menang kita macam ada rumah untuk kita lepak-lepak. Kira puas lah duduk lama mesti. Puas lah lama sikit kita duduk 2 minggu. Memang 2 minggu puas tapi lainnya kalau Lama tu. table tu dia dah tarik cuma tinggal math tapi math okey ke buat kalau jual kaya ke Masuk buat kot. kaya ke. Buat kot jual. Masa ada training lagi. Training tu okey ke. Still ada. And ada tu, kalau terbawa ada okey lah. Tu apa sebab lagi kalau yang lain? kalau gula-gula okey table gula-gula dekat mansion sini dah ada. Lepas tu dekat mansion bandar pun dah ada. So macam rugi lah. Orang membuat bisnes kat sini. Betul. Lagi satu dia nak buat ni nanti. Yang apa mapping tu.
Yang siap ada kena spray tempat kawasan. Itu gila gak tu. Maksudnya kan. Sebab nanti kita akan okay, kau sekarang macam kita bisnes. Kita bisnes kan kita bertukar-tukar, betul? Kalau lepas ni 10 gang dia 10 tu memang ada bisnes sendiri. Faham? Contoh kalau macam kita pegang Iron kita pegang sampai bila-bila. Tak ada Oh, pertukaran. dia dah tak swipe-swipe lah. Tak ada. Itu bisnes lah antara dua geng kalau nak swap ke beli ke. Pandai Tengok, lah. Sebab tu dah more orang kata nak buatkan jalan cerita lah. Aku dah dapat nak buat macam mana. Aku nak jadi ketua yang ni. Ketua yang gilakan duit. Tapi kita Rosewood still Rosewood nanti lah. Itu tak pasti. Kena tunggu nanti. Sebab nanti ni kan dia nak buat macam ni orang tengok. Macam mapping tau. Contoh kat map akan nampak circle contoh KG punya circle warna apa kuning, apa oren. So nanti kita boleh spray lah. Kita spray kawasan ni, nanti mapping tu dah akan keluar. Kita besar mana kita punya kawasan. Macam kawasan lah. Kalau kita nak rampas orang punya, nanti kita boleh guna apa, tina. Beli tina tu, kita tina kawasan tu, kita rampas tempat tu balik. Macam tu lah. Zone dia ada zone-zone dia. Zone KGE, jaga berapa besar. Faham. Pernah nampak. Gila lah dia punya planning. Lepas tu nanti ada Pulau Langkawi pun akan dimasukkan kat nanti. Oh, boleh tambah. Pulau Langkawi dia nak hidupkan balik ni. Dade pun maybe akan bertukar kat sana semua nanti. So ada mention juga kat sana. Makin jauh siap. Ya. Kalau jadi ke pensi? Tak kau tiba nak pensi pula kau. Aku nak pensi. Beria je, bukan tua pun kau. Bawa penuh. Borak ngawet. Macam ni ada borak ngawet. Tapi itu je lah yang apa. Sama je. I dengar macam ni, diorang dah berubah yang baru macam best je you. I tak jadi kot nak CD. Tak, bukan Kak Elok. La ilaha illallah, bukan Kak Elok lah. Habis apa? Itu cakap orang lain. Mus lah belum. Lama tu meeting kot daripada pukul 9 lah ya. Sebab aku tidur pukul 9 sampai 10.30 aku bangun tok. Tengah meeting aku masuk apa sampai 12.30 wai. Lama wai. Macam tu lagi tu orang. Masa minggu 2 minggu lepas. Sakit kepala. Banyak lah penambahbaikan dia nak buat nanti. Lepas tu dia kata dress tu nanti suruh simpan tu, yang dekat training. Sebab nanti benda tu guna untuk crown ni, untuk bagi ada effect weapon. Mushroom untuk weapon lah. Nanti akan ada effect weapon. Weapon ke? Weapon lah, kau tak silap tadi dengar. I dengar apa mushroom? Mentam je. Mana kena-mana dust dengan mushroom tiba-tiba buat dadi. Manalah tahu dia gunakan ni. Sebab dust tu kalau ikut memang ni sesuai untuk craft weapon, untuk bagi ada effect. Cuma mushroom tu dalam perbincangan lagi. Dia tak tahu nak effect mushroom tu untuk apa. Asalnya dia nak buat macam regen kita punya nyawa ni naik 5 macam tu. Tak tahu lah. Tapi macam tak logik pula tu. Sebab tu dalam planning kan, dia tak tahu. Maybe dia tengah fikir lagi. Banyak betul idea. Aku ingat Elva tadi awal. Macam-macam agak dia nak buat. Tapi yang gempak ni, yang Pulau KU tu, Pulau Langkawi tu style gila. Dia ada macam ada punya, macam ni dia punya animation tu macam dia panggil tunnel ni, bawa ni terowong bawah. Terowong bawah tu kan gempak kan. Maksudnya tak lalu jambatan tu tak lalu dia nak buang nanti kan. Macam guna tunnel ikut laluan bawah air. Bapak jauh ya. Tapi jambatan tu orang tambah kan. Jambatan tu dia kata maybe tu ada kata skrip tu dia dapat sekali dengan jambatan. Tapi dia kata nak buang jambatan maybe guna bawah tanah nak pergi ke pulau. Baik. Style why. Dia punya skrip tu baru lagi. Dia tunjuk tadi kat merah-merah. Baru 4 hari orang tu post skrip. Tu pakai Roy. Bukan. Dia macam daripada luar negara punya skrip.
Tapi yang tunjuk tu Tunjuk okay lah. kucing Dia lah. kata memang dalam masa terdekat ni memang dia nak beli terus. Dia kata tak ada negara lagi pakai. Ui, tu kalau pakai tu memang gempak tu. Tapi Nampak tu. kalau tunnel tu jauh weh. Macam mana kalau nak pegang dekat tunnel tu? Itu pasal itu Ha, pun cerita Roblox geng mampus buat ni. tu. Game buat Roblox apa semua jahanam. Tahu tak apa? Dia banana tadi dia dengar kan. Aduh. Aku dekat tak atau aku pun dah tertidur lah. Pandai taknya buat side job daripada tengah hari sampai tsunami. Ketidur tak? Lama you. Tidur. Aku tidur awal mana tadi. Kan semalam kan apa yang server apa ni problem. Ya. Oh, atuk sama. Ya. Ya, kena tak? Dia pun kena tak semalam? Tak ada. Ayib. Ayib ni bukan ayib ada sampai habis. Ada. Lepas tu Lala kena tak? Oh kena tak Dia lepas kena mention tak? tu Lepas tu Ayib pergi gerak kelong. Kat kelong tu betul pun kena. Dan semua geng bantai Lepas tu tak boleh masuk Dah tak boleh masuk. Aku 15 kali Zak. 15 kali keluar masuk lah lah. Bye bye. Tapi lewat baru boleh kan? Lewat Tak sikit. tahu. Aku tengok projek Kudu. Tu lah. Radio, ada apa-apa berita ke? Tak ada. Aktiviti bebas malam ni. Tidur nak cakap. Maaf masuk lambat. Tak ada. Sebab memang bebas pun. Sebab tadi kita orang meeting habis lambat deh. Tak ada kena denda. Berapa juta? 10. Sikit sangat. Aku tengok Dead pun lama juga dia on TV. Sampai tengah hari man. Dia memang marathon dia. Dia sebab waktu dia tu waktu dia free kan. Bukan. Sebab dia main GTA tu. Offline Dia buat tau. GTA online offline. Syok pula tengok dia main. Dia main dengan random ke dengan member? Dia buat mission Dia kalau main dengan random syok kat sebenarnya. Asyik dia buat main dengan random tu. Random best. Dapat masuk air sonok Itu sebenarnya. boleh main orang lah. Macam sonok pula macam main GTA offline tu. Macam main yang buat mission story mode pula. Padahal main online. Itu hari ni dia tak masuk tu. Dia malas tu sebab sampai pukul 12. Kau saya ingat time dinner 3 hari dia tak tidur. Dia datang. Itu gila babi tu. Tu lah. Apa tak rosak Sampai saja senyum. Ya, macam high kan. Macam high tu. Itu okey. Yang dekat KL tu. Itu lagi teruk. Itu lagi ya. Tidur berapa minit? 1 jam ke? Sama tu muka dia dengan kalau tengah G sama tu muka memang barai tu. Macam tengah high gila. Aduh. Oh tapi kira Yip Dash tu boleh untuk efek nanti apa? Memang. Mili, Tapi Dash tu dah lama sebenarnya dia bagi tahu benda ni. Tapi tak tahu dia tak buat-buat lagi. Kau kan sebelum ni lagi ada join meeting dia bagi tahu kat Dash tu memang simpan sebab Dash ni dah lama kan. Daripada awal-awal lagi. Cuma dia memang bagi tahu awal dia kata simpan benda tu. Dash tu orang buang tu. Yelah buat berat tu masalah. Aku pun buang ke. Tapi dia boleh craft apa tu? Tapi lagi kalau benda tu dah masuk kita lah yang rugi kan kau yang dah buang kan. Aku ada 37 okey lah. Tak cukup. Cukup ke? Saya guna banyak lah sebab benda tu macam senang dapat. Macam senang dapat lah. Tapi tak tahu Takkan hari-hari nak masuk mention je. Kumpul-kumpul benda tu jadi ni kan. Jadi mahal kalau jualan. Sedap tak? Tak. Dapat craft mili kan. Dapat pula gegar macam kat kampung sebelah kan. Kampung lama. Ui tu memang gila tu. Tapi rasanya efek tu rasanya boleh ni pecahkan. So pecahkan rasanya hilang ke nanti. Gegar ke apa efek. Gegar. Itu yang efek-efek selalu ni. Gegar ke ataupun damage kan. Ya break guna batu tu pun dah ada stun sikit tu. Kan? Oh ya? Kau perasan lah. Yang ada bunyi tu. Dah lah kalau tak payahlah borak dengan awet. Borak lah. Oi, tengah makan Fi. Oh tengah makan lagi.
Kylo, kau tak jadi ni kan? Rehat kan? Ha? Kau tak jadi ni kan? Tablet kau. Let me thinking. Babi, kau nak fikir-fikir apa sial? Kau daripada dekat sebelah lagi macam tu kan? Benda kat sini tak ada komit. Tak. Relax je. Orang dah bagi senang pun tak boleh juga nak ni kan? Tapi Mail, dengar-dengar ada yang kembali 22 bulan. Oi, siap bagi tarik kan? Aku tak tahu lah tu. Susah nak percaya tu. Ya duk. Siap bagi 22 Ogos tak tahu betul tu tak? kata bulan 7. Itulah masalahnya. So akhir bulan 7. Sekarang bulan 8 dah. Mia kena standby lah. Anak-anak Aib kena standby lah. Tu lah. Yang perempuan ni lah. Memang Apa dia? Sorry. tahu lah perangai buang macam mana. Suka try. Apa 22? Afilah. Kenapa ni? Standby lah Siapa ni Mia standby Mia dah pernah jumpa kan? Dah siapa? pernah. Lah. Apa ni? Bos nak balik. Maybe dalam 22 Ogos. 22 Ogos. Itu tarikh yang dia bagi lah. Tak tahu lah. Sebab dia dah reveal lah benda tu. Dah keluarkan statement macam tu. Tahu tak dia pakai pad apa? Mia tahu tak? Tak. Dia pakai pad apa? Tak tahu kan? Tak tahu. Tak tahu. Dia pakai pad ni. Muka OC daddy. Pakai pad muka kau je mesti. Pak dia. Bukan tu. Yang ni pun dah muka macam OC kau tu. Babi kau cik aku tak ada conteng-conteng. Okey. Tak ada jangan kena buang. Man, kita buat pertukaran nak. Apa tu? Kau guna pad muka aku guna pad muka kau. Otak kau. Tak nak. Muka ni muka Kylo tak pernah nampak. Ni Kylo dah pernah nampak Lupa pula. Kylo pakai mask lah apa. Dia pakai mask tu. Beria tu kat rumah pakai mask. Tak perlu mention tu. Beria tu kat rumah pakai mask. Kau tahu alasan macam ada COVID semua. Ya, aku dah pernah demam tu. Apalah dia manja kali dia. Manja kali dia. Demam tak sihat-sihat ke? Dia demam 12 tahun. Demam 12 tahun. Ya. Macam tu. Cikgu kunyah ke apa? Jangan kunyah. Lepas ni kalau ada gathering pastikan cuti awal Kylo Apa? Pastikan apply cuti awal. Dia kena bagi alasan lagi. Mak Musilah. 22 Mak siapa? 22 Ogos. Standby lah nanti kalau bos balik. Tu lah. Tapi aku rasa kalau bos balik nanti KG ni aku rasa ramai balik nanti ni. Macam biasa lah. Kau pun fikir macam tu Gap? Ya, dia tu biasa tu. Dia kalau bos memang aktif, contoh dia fokus betul-betul kat dalam ni kan, memang akan ramai lah. Kalau dia contoh ada tak ada, maybe sama ya kot. Tak. Tapi dia kita pegang. Siapa yang baru-baru kena ada black lah. Tu lah. Pandai-pandai lah. Kan tadi 5 orang tadi dia dah ada call aku siap. Asal? 5 orang Ada baru ke? Dia cakap aku nak tanya hari ni kalau jumpa kita orang ada touch baru ke ataupun kita orang kena jalankan touch malam. Touch malam pun tak settle lagi. Lagi dah touch baru. Black ada pagi ke? Tak, touch malam kena hunting ni lah budak kuning. Diorang hunting? Diorang nanti 5 orang semalam. Bagi information. Bagi information lah budak kuning kat mana. Diorang dari mana? Tak tahu, katanya kawan daripada kawan Na. Kawan Na punya kawan macam tu. Tapi katanya semuanya polis. Tapi semalam dengar daripada budak VMC. Budak VMC cakap budak kuning ni dia memang ada kauting dengan polis. Tu sial tu. Bahaya lah. Nanti kan kalau kita pula layankan dia, takut kita kena chatman dengan polis nanti. Tak tahu lah, tak boleh juga kalau. Tapi sayang tu tak ambil 5 orang tu. Kali ramai tu. Ya ke? Sedap tu ambil yang sekali ramai-ramai tu. Tahu ada lagi. Apa tu? Yang 5 orang. Boleh tengok dulu macam mana dia kan. Tapi kalau contoh kita dah ambil dia buat hal, tenang ya kita ni lah.
Buang ada kan. Tapi aku dengar Mika yang kata nak masuk tu masuk Brotherhood dah. Dia dekat Brotherhood. Ya, aku try call ni juga semalam tu. Ni kita pun yang lama pun dah ramai berhijrah aku tengok. Itu lah. Kau nak ni main tu apa, qualifier. Halo, Assalamualaikum. Okay, aku rasa untuk malam ni sebab malam ni macam datuk-datuk. Aku rasa macam malam ni cuti. Minyak turun. Pandai pilih. Tapi nanti pun katanya kita dah tak boleh ni lah. Ada, maksudnya kalau geng boleh geng tak boleh masuk polis lah. Maksudnya tak boleh ada dua karakter yang berbeza lah. Masuk whitelist lah apa. Tadi ada bagi tahu. Sebab sebelum ni kan ada yang macam tu, yang cakap karakter masuk polis lah. Myanmar lah apalah. Payah lah macam tu. Ada benefit dia lah. Dia boleh buat macam tu. Boleh supply kan. Assalamualaikum. Siapa main? YB mana call? YB ni apa, Kota Kemuning. Kenapa dia nak? Kata Demam Kuning. YEPP aku Kota Kemuning bukan kat yang aku lewat kan? Bukan. Aku yang lewat wish. Aku lambat live. Aku lah 12.30 ni. Jauhnya tempat dengan Ayib mana? Ayib yang kebun tu. Bukan tu. Aku ngajar kebun tu. Aku dekat lah ingat Aku dekat apa ni, dekat kat Lampian tu. Jom sedap-sedap. Aku tengok Eko ni dia memang tak nak buat SOP, tapi dalam sesama dia kena ada kat SOP tu sikit sebenarnya. Dia basic pun okey. Sebab ada juga yang bingai kat kan, yang macam dia tak faham. So dia langgar. Padahal dia based on RP. Tak ada SOP tapi based on RP lah kan. Alah, jadi kita kena balik. Tapi percaya meeting-meeting tu takkan ni mesti akan jadi ke benda balik. Benda yang orang macam biasa lah, yang jenis tak rap ni. Aku nak gosip tapi korang tengah mata ke apa. Gosip je lah, cakap open lah. Tak. Cakap lah. Dia kena cek kroni tu. Kita kena cek kroni. Kroni siapa? KG? Kroni tu mana-mana orga ke geng sama je. Mesti ada yang macam tu tu. Ada yang cakap kroni tu lah, kroni ni lah. Mana kau tahu? Kroni lah siau. How you know? I know lah what I know. You know? You know? You know? Macam kau apa? Orang luar yang cakap ke apa? Kau orang yang dalam geng ni juga? Orang yang pernah ada dengan kita juga. Ada drama baru. Tu memang tu yang jadi sial. Tu memang ada lah. Kroni tu macam mana? Kroni tu macam mak kempit. Dia menongging atas motor. Tak ada lah. Dia puak. Puak. Oh, puak. Gelak Mail. Normal lah tu. Apa kena mengena kroni? Kena kroni dengan apa? Itu yang tak best. Dia tak suka bila yang dah keluar tu. Lepas tu cakap macam-macam. Tu yang tak syok. Macam kita tak pernah jadi family. Ya. Padahal kita tak ada apa pun. Kita diam pun kena. Kita yang ada kat dalam tak cakap apa. Yang keluar tu cakap apa-apa. Lebih-lebih lah. Tapi tu lah, masing-masing ada pilihan masing-masing kan. Diorang ada yang ada target diorang nak. Diorang suka macam ni, diorang tak suka macam tu. So bila yang tak ada gaji, tak ada benda yang dia nak, dia pergilah yang kat lain kan. Aku tahu siapa. Aku tahu. Yang tahu siapa? Adakah ada seorang perempuan? Tak. Oh ya. Itu awam bila umum je lah. Dia sepasang. Kita pun tengah je tak elok pula.
Sebab tu aku malah cakap kau gaji apa. Kalau awam tak apa lah. Kalau umum macam tu tak apa lah. Dah cakap. Sebab benda tu aku tahu je. Memang normal pun. Dalam semua geng pun orga. Kalau keluar pun mesti ada yang cerita buruk. Padahal dulu berjanji sama-sama kan. Ya. Once KG always KGE bagai. Loyalty lah bagai. Siapa Benda cakap? tu kita cakap macam tu umum lah. Kalau terasa maksud engkau kan orangnya kan. Contoh macam tu lah. Sebab aku Siapa cakap dia cakap? umum je. Ya. Siapa cakap? Aku pun nak keluar juga. Atuk. Ya. Nak join KKB. Apa? Bi? Sebab aku kata Dia benda ni ends akan tadi, nampak dia kan. ends Bila tadi. apa? Bila bos dah balik nanti. Ya. Bos dah balik. Bos betul-betul komit. Fokus dekat sini. Kau tengok nanti berapa ramai yang akan balik kak. Aku dah cakap lah K ni kalau bos balik ni mesti ramai balik. Ya. K pun fikir macam tu lah. Follow bos lah. Jadi kau akan nampak slowly orang yang tak ada tiba-tiba ada. Dan tu lah nak buat cerita dengan KGE. Mia kena faham benda tu. Tapi Mia dah ada daripada yang kat sebelah. Ya, tapi Mia masuk macam ujung-ujung juga kan. Mia sebab Sorry. berat sebelum ni. Bukan Elo tak ada pun. Kau makan je. Berat dan stres. Makan. Makan je. Dah habis. Dah bila? Dah roh makan spaghetti malam-malam. Makan spaghetti sia. Nak mana Uncle beli? Sini kita ada tacos dumpling dengan apa? Parata je. So dia terbuat. Terbuat. Uncle buat kat mana? Kau dah mixing tu. Itu jam bos balik. Itu jam rindu ya korang semua utuh. Boleh. Jom. Hai, betul-betul ketat tu. Aduh. Ni kau semua utuh. Dah. Sekarang ni masalah besar ni sekarang ni. Macam aduh, aku nak kena pujuk pula JC tu. JC memang esok cerita dia fikir siau. Terus tidur. Ada lagi tak? Besok. Tak ada. Langsung boleh terus satu. Pandai dia bagi berat pandai dia. Besok. Pasal dia bagi berat dia hilang siau betul. Saya jaga aku besok mesti dia okey. Tak ada. Besok aku pujuk dia, aku gunakan 2 helikopter, 5 kereta machine gun. Kerasnya tu. Relax. Betul berat tu. Memang aku bagi dia berat. Kau akan suruh 5 geng pergi cari dia. Saya baca Yasin betul. Takut dia nanti. Geram aku nak bagi berat. Aduh. Ayah esok malam ayah ada Besok ada? Nanti ada benda nak cakap sikit. Boleh. Untuk benda esok malam lah. Wow. Ya, nanti. Oh wow. Oh yeah. Tapi besok mention kan? So ada mention? Mention. Ada. Mention Aku ingat hari ni tu. Betul aku masuk. Pokoknya esok. Oh, so kalau tak ada mention tak masuk lah. Tak apalah. Tak, aku memang masuk lah. Malam je cuti. Tak apa lah. Malam aku belai-belai. Apa tu? Ada sesi membelai. Belai Apa tu membelai. macam tu Mail? Betul lah sekarang ni macam mana situation. Situation KGE kau tahu macam mana sekarang? Macam mana? Ni pendapat aku lah. Kita memang tak nak orang komit tau. Tapi kita perlukan orang juga. Faham tak? Ya. Dia macam ni, dia tak tahu ayat dia macam ni. Kita sebenarnya nak bagi kemudahan kat orang supaya tak payah pun komit pun kan. Tapi dalam masa sama kita perlukan orang untuk ada. Yalah bertukar-tukar macam tu lah. Dia bertukar-tukar. Tapi bila kita bagi kemudahan tak perlu komit, orang maybe ada setengah yang dia anggap tak payah masuk lah, tak apa lah, macam tu kan. Tapi macam maybe kita yang lain-lain, kita boleh fikir, kita mungkin masuk lah walaupun sekejap kan. Kita ada yang fikir macam tu. Tapi ada orang fikir bila orang kata tak payah komit, dia pun untuk betul lah ambil benefit tu untuk tak payahlah komit, tak payah masuk lah. Aku itu bincang kira cakap, kita macam mana kan. Kita memang tak nak orang komit kan. Tapi bila kita bagi kemudahan tu, orang pula gunakan untuk kemudahan dia pula kan, untuk dia tak masuk. Tapi kita perlukan orang.
So nak tak nak macam jawapan dia, nak tak nak kita kena komit. Kita memang selalu ada lah muka-muka yang selalu kita nampak. Tapi kita nak bagi orang lain tu ada juga macam kita tu, tak tahu macam mana kan. Sebab kita tak ada kat apa orang kata dunia orang tu, kita tak tahu dia Kita tak boleh kalau orang. Kita tak boleh nak paksa orang. Kalau orang tak nak pun kita tak boleh kak. Sebab kadang bila fikir, kenapa geng lain boleh, kita tak boleh buat kan. Macam tu lah. Aku rasa geng lain pun diorang mengamalkan konsep tak perlu komit sangat kan. Tapi diorang boleh ada. Tapi kita pun mengamalkan konsep yang tak perlu komit sangat, tapi orang kita agak kurang kan. Mungkin semangat kot Daddy. Tu lah. Jadi Kalau ada semangat tu nak pergi perang apa semua dengan geng kan, mesti akan ada punya. Betul. Sebab tu naiknya yang kita cakap pasal bos ni Mia. Betul. Apa ada bos semangat ada macam tu. Ya. Wow. Yang tu memang betul lah. Sebab pernah nampak dulu. Pernah jadilah. Bila ada bos, semua mulut nak bercakap semua betul-betul nak masuk frame Yang diam pun tiba-tiba banyak suara, tiba-tiba suara paling kuat. Tapi kita masih underground, kau masih lagi ramai kan sebenarnya. Dia sama. Tapi tu pun ada yang just tinggal-tinggal lepak-lepak Terus sekarang ni aku tak bawa 25 je selalu. Tahu duit benda tu terpaksa tu. Betul. Ibu aku patutnya dah tak boleh masuk lah, tapi aku just nak support korang kan. Tu lah. Aku kadang tak tahu sampai bila, tapi sebabkan aku rasa sekarang ni aku masih semangat lagi kan, nak main benda ni kan. So aku buat je lah. Nanti kalau maybe aku dah rasa hilang rasa seronok Jangan ru. Macam tu lah. Ada masing-masing kan ada macam tu kan. Kita ni aku anggap macam the last hope lah. Sebab kalau kita tak ada, memang nak biasa kerja ni, memang tak wujud lah. Itu lah. Kau faham tak? Aku tahu aku sayang tu kalau orang-orang lama, kalau yang nak berhenti kan. Bagi aku sayang sebab korang yang dah create kan vibe, moment tu. So bila korang tak ada, dia akan betul akan effect dekat yang lain kat sebenarnya. Orang-orang lama tu penting sebenarnya. Memang kau akan cakap memang penat kan, tapi environment orang yang baru handle ni dia takkan sama tu. Bagi aku lah, pendapat aku. Dia nak tak nak kena ada orang lama juga. Orang lama and then orang baru tu ada, tapi orang lama tu kena ada juga dalam masa sama. Vibe tu takkan sama tu. Kalau orang lama tak ada, dia akan berubah juga. Melainkan kalau kita ni buka geng baru yang betul-betul. Contoh dulu KGE kan, lepas tu tiba aku buka geng baru untuk budak-budak aku sendiri. Itu lain lah, kita dapat create vibe baru kan. Tapi bila kita dah buka KGE, lepas tu ada aktivitas baru and then nak tukar vibe tu tak boleh tu. Orang lama takkan terima benda tu. Orang baru yang baru masuk mungkin dia okey lah, tapi orang yang lama dia takkan rasa sama dengan, dia akan kata vibe takkan sama dengan vibe dulu kan. Tiba-tiba rasa rindu cakap macam tu. Rindu sebenarnya, aku rindu je. Masa kat sebelah, masa awal-awal tu. Awal-awal aku masuk memang seronok, ramai gila tu. Tapi makin lama lah dah start slow sikit. Sebab bila ramai orang-orang lama dah ada yang keluar-keluar kan, dah tak ada, dah start slowly tu lah. Kita pun faham je. Sepuja compare anjing. Babi. Kita cakap apa tu? It is what it is.
Tapi Semua nak compare. tapi aku bangga lah. Kat sini pun kita fresh mula pada awal kan. Dapatkan official gang. Kira bagi aku tu achievement lah. Bukan senang tu. Berapa bulan lah? Sebulan juga Bukan senang sebulan kau nak sebulan lebih kau ke? nak bawa orang yang daripada sebelah pergi ke sini untuk belajar daripada kosong balik. Sebab kacanya kita fresh kan, kena belajar balik cara Dari kosong cek balik, duit. farm balik. Daripada kosong farm. Sana dah ada macam-macam ni, tapi sanggup tak pergi sini sebabkan nak bersama kan. Bagi aku tu, aku appreciate lah orang yang buat macam tu. Aku lama tak masuk sana weh. Hilang-hilang lah mampus lah Pulkio tu. Kau masuk Malas tidur dengan aku. kereta je lah. Nak clearkan sketch pula. Aduh. Tapi benda macam ni aku selalu dekat mindset aku fikir musim lah tu. Ada musim kita macam ni, ada musim nanti kita paling on top lah, paling ramai lah. Betul. Benda tu musim lah. Sama macam geng lain. Tu musim Tapi dia orang mostly ramai. Tapi mostly banyak dorang ni, orang lama ni, dorang apa, biasalah tengah kerjakan ni kan, dia flag kan. Betul-betul. Sebab diorang ada yang jiwa memang betul. Kau cakap kompetitif ni tak salah pun kan. Jiwa memang nak main tournament lah orang kata. Memang suka main tournament. Macam aku lah, contoh macam dulu kita, orang kata kalau game luar ML, ada yang nak main santai, main rank. Macam aku dulu pun aku kompetitif ML, suka main tournament kan. Tapi ada orang dia nak santai. Macam kita nak santai, tapi ada orang lama kita ada yang still berjuang untuk nak main main tournament lah. Ibarat tu tournament lah kan, tournament macam ML dulu. Tapi yang ni macam game PC kan, punya tournament. Tapi lain daripada lain lah, melee kan, 5M. Tapi bagi aku tak sesuai tu. Dia tu betul. Memang Kalau aku fikir sokong balik lah. memang tak sesuai tu. Orang kata yang 5M sekarang kan dah rosak kan, daripada RP jadi kompetitif. Ni bukan ML tu. ML? Yelah, kau macam ML. Betul-betul. Dia boleh detect cheat. Dia punya tu, dia punya apa? Atas tu. Ya, betul-betul. Ni dah macam mana dah jadi jaga komuniti lah. Sebab yang buat itu lah. Tak, bila dah ada kompetitif tu tak suka. Bagi aku dah tak best sangat. Dunia RP lah, RP tu makin berkurang lah. Orang jenis nak menang kan, menang pakai melee. Padahal game ni kan diciptakan untuk roleplay kan. Dah, dia kalau macam kat kampung sebelah kau dah kompetitif, dah kau dah rasa dah. Ini orang kata kita kat sini, negara ni kita nak ibarat macam, ini betul dah kita main game, kita relax. Ya, sini bagi aku betul lah, memang roleplay lah. Ya, kita berdialog banyak kan, berbisnes, jumpa orang, dialog dulu. Bagi aku betul lah benda tu, konsep dia. Tapi ni kau tengah haji dikit. Tak apa, aku tak mention pun negara ni. Sebab benda ni bagi aku umum je. Tak adalah aku jatuhkan mana, cumanya umum lah. Dia pendapat aku lah. Sebab masing-masing ada pendapat. Tapi pendapat aku macam tu lah. Sebab aku mau fokus sebenarnya pada, sebab aku G selalu kan. So aku nak tunjuk roleplay tu je lah. Aku tak ada nak suka nak menang sangat pun. Dia suka nak sono. Kalau kau tengok aku pun, aku kan serius sangat pun kalau pakai melee gelak-gelak ni. Aku suka macam tu je. Tapi setengah orang dia memang dia suka menang, dia suka nak kejar kemenangan tu. Ya. Dia Ni senyap-senyap dengar. Dia seronok dengar. Dia seronok dengar.
Tak. Dia kira okey lah Mia menyaut. Duduk mus. Gone. Kan. Ni Banyak kali dah. Tak makan lagi. Makan roti pula ke? Biskut ke? Oh, okey. Tapi aku dari dulu aku suka Faham ni sebab dia tambah kawan. Tu je yang aku suka selalu. Ya, betul. Dia contoh kau maybe ada orang dia tak ramai kawan kat luar kan, tapi dalam ni dia ramai kawan, so dia dapat kawan baru. Benda tu yang aku suka lah Faham daripada dulu. Cuma jangan salah guna je lah. Jangan salah guna cara. Ya, dia ada risiko dia kan. Untuk orang yang orang yang bucin, orang yang kadang kawan dah luar tapi dalam ni bergaduh, tiba-tiba bawa luar. Itu yang negatif lah. Tapi yang positif kau dapat kawan baru, dapat rasa kasih sayang. Kalau kasih sayang macam ni dalam family kan, contoh kat luar kau tak dapat benda tu, tapi dalam ni kau dapat belajar macam mana dapat manja dengan anak-anak kan. Maybe benda tu boleh bawa keluar kan. One day kalau kau guna untuk luar, bercakap dengan orang dalam ni pun. Aku pernah dulu malu nak bercakap dengan orang, tapi bila dah dalam ni kau dah jumpa orang random dekat luar, kau jadi berani cakap dengan orang. Ya dah, betul dah. Itu benda itu yang positif lah. Apa yang dia cakap tu betul. Bagi orang dekat dalam ni, dekat dunia luar, diorang ni jenis tak berani tau kalau nak interact dengan orang. Orang panggil apa lah? Introvert. Dia macam rasa ni lah, apa ni, macam kita bercakap, bila bercakap ni kan macam bukan kita yang cakap. Badan karakter dia yang cakap. Betul. Tapi dalam masa sama kita belajar kan. Kita jumpa, kita sama. Kadang kita ibarat ni kita, diri kita malu nak cakap dengan orang. So kita kat luar kita jadi belajar benda tu. Kenapa dalam game aku boleh cakap dengan orang random, tapi luar aku tak boleh kan. Ya, apa ni, macam self confident. Dia ada positif dia lah yang kita boleh ambil kan. Betul. Kau cakap hello. Yelah macam orang pun ada yang bucin sampai kahwin yang dalam ni kan, kahwin sampai luar. Itu satu-satunya lah cari jodoh. Tapi yang single okey lah. Bagi aku kalau kau single, kau buat macam tu untuk cari, bagi aku okey ke. Tapi kalau kau dah kahwin luar, itu bagi aku untuk melampau lah. Dah 9 orang tak apa masuk. Tadi 7 orang. Kita sini dengan lelaki dia. Kita sini apa? 7. Macam mana dapat tengok berapa orang ada? Bajang lah. Mana bajang? Bukan tu ni buat kuning tu. Pasal dengan bini ni, dia pasal dengan lelaki dia. Tak belakang. Mana? Belakang mana? Tu helmet kuning tu. Helmet kuning ni memang selalu bajang je sini. Tengok kereta baju motor tu. Masih bukan kot. Luang. Macam bajang. Sekejap. Bau maris. Kau tengok kulit. Macam dia. Bajang ke? Dia tak cakap tu. Tapi aku rasa macam bajang tengok dari segi kulit. Lepas tu takkan dia boleh pakai helmet kan. Macam pelik lah. Macam bajang. Luang. Ya. Dia tak apa. Abang apa nak? Jangan just Bukan bajang tu. Suara lain. Malu. Ya. Malu. Lain pula suara. Malu. Ui.
Bawa brother je kan brother tu. Maksudnya aku punya malu ni boleh sampai Johor tu. Takkan Fajang nak buat seru macam tu kan. Itu. Oh Mia. Oi. Telinga aku memang dah tak dengar apa-apa lah. Ni aku dah tutup lah. Tutup apa? Streamer mode. Kau mesti ingat tutup TV kan. Apa dia? Mesti ingat dah tutup TV kan. Tak ada, aku tahu ayat kalau tutup TV dia tutup dia F8 quid. Ya. Aku faham aku kalau main 5M time live apa. Kalau aku tak live pun jadi macam malas nak bercakap dengan orang. Kecuali kalau ada konten ni lah, konten yang nak buat kan. Tapi sama, malas agak cakap. Kecuali kalau orang tegur. Mana bucin kau kan? Motor dia duk. Mana? Mana motor? Kau rasa motor dia atau tu dia parking? Ada motor adik dia. Anak dia. Oh bersihat tu. Dah fikir dia tu. Aku daripada pukul 11 tu sampai pukul 5 lebih. Pantai sat job kan. Berapa trip siau? Apa lah. Daripada duit aku ada 104. Ada 105. Sekarang ni dah dekat 206. Uyo. Wah. Tahu patah pinggang. Dah tu okey ke? Nak beli Evo ni. Macam aku malas cek duit dalam ni. Aku macam duit nak biar macam ada lah. Tak ada duit langsung kan. Orang kata macam maintain lah. Maintain duit tu. Paling macam beli VIP ke macam tu lah. Kalau macam kereta aku macam beli lah ni kan. Pakai DP. Tapi beli DP mahal je. Mahal agak. Kena pandai lah. Kena pandai cari lah yang murah. Macam aku ada yang murah tu. Dia maintain harga dia jual kat aku. Berapa harga? Macam 500 EDP. 500 EDP berapa 400 RM400. Gila tau. Mana dapat tau. Ish, dibagi. Kau beli kat mana? Pyros. Frios. Dia paling murah tu. Tapi dia dah tak jual lah. Ya. Tu season ni aku tak ada beli. Season ni je dia nak naik. Mail tu motor anak kau. Dia je ke? Tak, dia tu. Oh dia dah fly lah? Dah. Tadi dia biar menong lama aku. Memang kalau lama macam tu dia macam ni, macam mus ni hilang. Tidur. Memang dah tak ada depan PC lah. Dia baring. Jadi kena tarik saya dia masuk balik. Bila nak keluarkan baju baru, rambut baru lagi Baju baru? Ya, baju. Dekat kedai baju dekat bab. Banyak lah baju. Ya, memang banyak. Tapi semua baju lama. Faham? Tak ada baju baru. Betul lah, dia masukkan 3 baju baru. Selain baju lama tu pun banyak lah. Beribu. 1,000 lebih kan? 1,000 lebih? 1,500. Banyak tu baju. Yang sekarang pet tak ada lagi Comel Pok Tanjung Mia berenang. Dah ada lah? Dah ada pet? Dah ada ke orang pakai pet? Yang aku ada perasan ada lalu dekat Hitam Putih.
Dia buat muka macam hero Tamil tu. Oh, tapi dalam ni tak ada gear orang pakai. Ke dah ada? Night shot. Oh. Night shot. Ni sebab dia dah keluarkan dulu lah tu. Oh yelah yang Tapi tak- si ni boy tu kan. Ha. Yang dia reveal berapa muka pet tu kan. Itu muka-muka ni lah budak-budak yang dah order Ha. Ush, nanti sesat ada muka boy. Muka takian ni pun. Dia tak tahu bos nak pakai muka. Dengan Mak J. Bos pakai muka tu ke? Pakai muka OC. Babi. Bayangkan lah kita semua kan, KJG semua pakai muka OC. Macam mana saya nak bercakap. Memang aku gelak Wah, saya tak tu. selesa shoot. Memang tak nak pakai. Memang aku RP bisu je. Aku tak cakap langsung. Entel. Tak lama lagi tu bos punya tu. Kita nak buat. Buat ah. Custom pad. Tengok lah lu macam mana. Berapa modal lah? Ush, modal tinggi kat tau. Dekat 500 Kalau kat. custom face. Custom face. Kalau custom face murah sikit. Sebab dia buat kat muka je. Oh, kalau buat satu badan mahal lah. Muka dengan sekali dengan badan. Oh dia yang tu yang bagi half pad bagi tu Half dengan full pad. Full pad dia sekali sampai badan lah. Betul. Oh. Kalau kat kampung sebelah memang kita panggil custom pad. Custom face dengan custom pad. Kalau sini half face. Oh sini muka je, badan tak? Tak pasti. Badan tak tahu. Badan dia dah masukkan sekali. Tu kena tanya. Ada sebab bos cakap 22 Ogos tu. Time tu dah masuk custom pad. Macam orang kata bulan 9, bulan 10. Ni bos siap bagi tarikh 22. Awal lah dia bagi tahu kan. Suka 22 dah dekat minggu depan lah. Damn son. Gamang. Orang-orang mengatakan bulan depan ke minggu depan? Minggu depan lah. 22. Minggu depan Minggu depan Sabtu kot. Hari ni dah 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sabtu. Seramai dah menunggu kan. Ni dong. Tapi aku rasa aku tak ada time tu. Tak ada. Faham. Ya tengok waktu ni nak Maulidul Rasul. Ni standby ni. PR ni. Oh yelah. Korang lagi berapa ni? Berapa hari? Dia bulan 11 Apa dia? PR bila bulan berapa? Kalau ikut tarikh Bulan ni lah. Bulan ni Faham. Isni dah cukup lah. Dah besar perut dia. Dah. Ni standby lah. Ya. Caw lu lah. Baik. Yo Bella. Kalau dah pulang tablet Belum. Belum lagi kan? Tadi mana dah naik tau. Oh mana dah naik tadi. Dah naik. Baik lagi. Dia dah ada mili ke? Minggu ni dia usahakan farming. Tapi dia dah ada rifle lah. Black tanya kau dah ada melee ke? Weapon dah ada. Kita dia tunjuk rifle dia. MK2 tu. Game tu dia. Betul aku beritahu dia beli emas nanti. Duit kau ada berapa? Cash 7,000. Bank 7,000.
Tak apa, kalau mas free je, tak payah bayar. Ada pressure Ada. Sebab kita dah ada duit company lah. So kalau budak-budak nak beli mas, tak payah bayar lah. Jap Jip, nak buat pressure macam ni. Macam mana nak buat ni lah? Tak faham siap. Kat voltage Tu adalah dia kalau dia ada material lah, kena buat material dulu. Lepas tu baru kat voltage tu ni lah. Siapa? Outlaw. Outlaw selalu pegang attachment tu mahal tu, 35,000 tak silap. Kalau nak suruh orang buat kan? Macam dah ada, kena ada barang dulu lah. Dah ada barang, bagi dia barang 35,000 kena bayar. Maybe nak buat tu memang mahal. Sebab aku nak buat, aku dah buat material semua dah ada. Aku ingat murah kan, sebab tinggal craft je kan. Sekali 35,000 kat dah ada barang. Maybe modal dia, tak tahu modal dia berapa kalau buat. Kalau gula-gula kan 1,000 lebih. Maybe nak buat benda tu memang mahal. Maybe kali 2. Kalau 35 maybe 20, maybe 15 kot. 15,000 modal dia. So material apa ni? Apa material ni? Ada kat email tu, si Fasha pernah hantar. Saya pernah pasang kan? Itu pernah pasang kan? Pernah. Sekejap. Tu kena rampang dengan polis. Oh tak ada, I tak ada dia punya ni lah. I tu tengok kat email ni, email kecil tu lah Fasha bagi. Tak pun ada ni kat website, boleh tengok kak. Dekat mana? I tak ada link website tu. Tak ada. Tu ada dekat craft kawasan tu, dia bagi link. Tu link tu untuk kemudahan kak budak-budak eco nak craft. Kat situ semua ada. Macam nak craft suppressor bagai. Dia ada bagi guide dia. Tapi pisang kalau kena tangkap dengan polis rampas tu. Dia pecah kan. Ayah pun dah dekat 3 kali kot buat. 3 kali siap. Hai, macam tu je dia belah. Tak, dia dah begitu tadi. Dia nak gerak. Dia dah pergi? Tak bagi tahu apa, tiba-tiba dia turun gerak. Masih ayah ni tadi, ayah pergi sana. Dia datang kat sini, dia cakap nak gerak lah. Dia kata. Lepas tu dia borak-borak lagi. Lepas tu dia gerak terus. Macam gitu. Tahu buat suppressor tu pun sakit kat tu. Buat kena rampai, kena pecahkan. Tapi bagi saya tak ada usah sangat buat dia. Cumanya voltage tu lah. Sebab tu kalau beli barang tu kita standby dulu, akan datang baru kita rampas voltage. Lepas tu senang terus craft attachment. Tapi budak OL ramai babi tu kat mana? Itu lah OL yang selalu pegang. Maybe sebab masuk kan. Sekarang pun OL. Dia je lah, aku gerak lah. Tu lah. Nak gerak ni. Alright. Buat apa dah ni? Alright. Oh sekarang STF lah pegang. Tak perlu je lah. STF pegang ni? STF pegang. Boleh lah tu. Sebab tadi kan meeting lama kan, so budak ya. Tu curi-curi ni ya. Besok mention besok. Boleh. Alright. Nanti ni PM maybe esok. Boleh. Ada benda nak buat nanti. Petang ayah nak PM petang ke apa? Esok tengok lah. Nanti pagi esok nanti ayah balas lah kalau ayah bangun petang. Dah ayah memang bangun pagi kerana morning person. Apa tidur berapa jam siut? Ya, sekarang pukul apa? Pukul 2:30. Sebelum tidur. Sedap pukul 9 bangun. Faham. Okay, jumpa esok. Bye-bye. Okay, bye. Awal mak dia dah fly. Dia tak buat job lah. Assalamualaikum. Mia ni terus tidur ke? Mia bertua budak ni. Ada dia ni. Yap, jumpa ibu. Ibu tak nak ada lewat anjing. Mia kat mana Mia? Mia ada kat kolam ni Lily.
Kolam? Main naik. Kenapa cakap macam nak nangis je? Tak. Ni okey tak? Tadi Ingat terlelap. Mandi-mandi terlelap, lemas nanti. Yalah, dia nak tidur dah. Atuk semua tidur lah. Oh, okey dah, jom. Bye-bye, Daddy. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ada lagi. Apa dia? Atuk. Atuk dah tidur lah. Oh, dah turut. Okey. Salam. Okay, bye-bye. Jumpa esok. Okay, bye-bye. Jumpa esok. Bye. Bye. Sebagai Bye. adik Kim Tidur. Bye-bye, Daddy. Bye, Mia. Okay. Aku mau. Korang nak satu klip VTT aku bagi. Kalau korang pandai buat VTT, korang nak satu klip aku boleh buat untuk korang. Nak gerak ke? Kau nak ke tak nak? Kalau tak nak aku gerak terus. Nanti kalau ada masalah beritahu je. Tak ada. Kau. Flip up dulu. Kau nak ke tak nak tu? Kalau tak nak aku gerak, aku boleh bagi korang satu VTT yang korang boleh buat. Tak nak eh? Tak nak aku gerak. Nak? Seorang je cakap nak, tak apalah. Dua orang. Okay lah. Mia. Ya. Yap. Mia pergi mana ni? Gimana? Mia tidur ke? Mia pergi buat side job ke apa? Mia aja nak ni kot. Pergi bandar je semua tidur. Ni bandar jumpa siapa? Tak ada, nak ronda-ronda. Sekejap. Tak ada jumpa siapa pun. Betul. Tak ada ikut-ikutkan. Tak tahulah kalau tiba-tiba ada orang call ke. Betul lah, tak ada jumpa lelaki-lelaki siapa, tak ada eh? Kalau ikutkan tak ada, Daddy. Okay lah macam tu. Supaya dia yang tidur ni, dia takut kamu kan tak tidur. Kan kena apa-apa pula nanti. Faham. Tak apa, Mia okey. Tapi kalau apa-apa nanti Mia bagi tahu Daddy lah. Esok kita jumpa. Okay lah. Jadi nak bagi tahu Mia ni. Apa dia? Mia okey ke kan? Yalah lama kan Mia tak dapat kasih sayang seorang ibu kan. Dengan daddy je selalu. Kalau ikutkan, yelah kalau Daddy tanya Mia, mestilah Mia nak mami kan. Yelah faham. Daddy pun selalu siap malam bila daddy nak tidur pun daddy selalu fikir bila daddy nak dapatkan mami untuk korang. Ya. Tapi Mia faham je sebab Daddy kan mesti nak cari yang betul-betul kan. Ya betul, sebab dia takut. Daddy nak cari yang betul-betul. Macam mana tahu yang betul. Bukan dia sayang daddy, Daddy nak yang dia boleh sayang anak-anak daddy juga. Kamu, JC, dengan lain, Erin, Chess, semua kan. So Daddy nak yang bukan hanya nak daddy, tapi dia nak korang juga. Nak boleh terima korang juga. Daddy? Okay macam ni, Daddy janji dia akan dapatkan mami untuk korang juga. Betul ke Daddy? Ya.
Jadi janji, okay? Wow. Buaya ni. Itulah. Jadi tak apalah sebelum ni. Sebab Daddy kan kali ni Daddy cubalah usaha. Sebab sebelum ni Daddy macam tunggu je orang datang kat Daddy kan. Tapi kali ni Daddy akan cubalah usaha nak dapatkan seorang mami tu kan. Mana Daddy pergi mana-mana, Daddy langgar bahu orang ke apa kan. Lepas tu Daddy try ada. Kalau dia okey, Daddy bawa jumpa korang terus. Okay, janji, okay? Janji boleh dapat mami lah ni. Sebab yelah Daddy kesian kat anak-anak Daddy. Yelah tak ada ni kan, asyik Daddy je yang bagi kasih sayang. Yang kamu mesti nak kasih sayang seorang mami kan. Yelah sebab kasih sayang seorang ayah kan tak sama apa yang mami boleh bagi. Masing-masing ada. Masing-masing. Ya macam Daddy mungkin limit Daddy sampai kat situ je. Tapi mami mungkin boleh bagi lebih apa yang Daddy bagi kan. Okay lah. Tu je lah yang Daddy boleh janji kat kamu. Tak apa, nanti dah sampai masanya. Apalah tu. Okay lah. Daddy tidur dulu Baik, good night Daddy. Good night Mia. Daddy sayang Mia tau. Ya, Mia pun sayang Daddy. Siapa call lo? Sekejap. Hello? Ya. Ada dekat Marina Rosewood. Kenapa? Oh, sihat je. Okay. Okay, bye-bye. Siapa? Tu. Ziad. Dia kata saja tak khabar tu je. Oh. Okay lah macam tu. Kamu kalau jumpa dia pun hati-hatilah Ya, Mia ni lah. Jadi Mia selalu je ingat dia punya pesan kan. Okay lah macam tu. Jadi tidur dulu Okay. Good night. Jumpa Daddy esok. Okay, bye. Jumpa kamu esok. Assalamualaikum. Ya. Salam. Dah. And ada klip untuk korang kan. Kau nak idea lah. Idea dia pandai-pandai korang kan. Takkan semua nak aku suap kan. Pandai-pandai bikin tu. Apa benda. Orang dah bagi klip. Pandai-pandai fikir nak buat macam mana. Buatlah macam flashback ke kan. Ataupun lagi senang, simple, JJ. Buat scene yang time aku cakap tu, janji dapat mami baru. Pak buatlah JJ, soft switch gambar aku dengan gambar dia ke macam tu lah. Okay lah guys, gerak lu. Semoga korang dimaukan rezekinya. Thank you yang mana masuk lah, walaupun naik live lambat tapi korang still masuk support. So thank you guys. Jumpa korang esok. And korang kena ingat esok hari favourite Aib, hari Khamis. So bye bye semua. Assalamualaikum, bye bye.